Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengurus majelis yang berhormat Datuk Haji Ahmad Yaakob, Timbalan Besar Kerajaan Negeri Kelantan. Sahabat saya yang berhormat Cik Abdullah Madawi, Exco Kerajaan Negeri Kelantan, Wakil Rakyat Kawasan Wakabaru, seluruh pimpinan PAS kawasan semua peringkat, rakan saya dari Partai Keadilan, pimpinan masyarakat, adik-kakak yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sampai memenuhi undangan kepada sahabat Allah yang berhormat Cik Abdullah Madawi untuk hadir dalam majlis sempurna pelancaran tabung kebajikan yang menyaksikan pledge ataupun ikrar beliau untuk menyerahkan semua ganjaran allowance daripada jawatan beliau sebagai wakil rakyat kepada tabung ini. Ambil macam untuk Bu juga tak mampu untuk bagi semua. Lepas menang 8-3 tu gaji tak dapat lagi. Agak lupa 28 yang dapat. Lepas tu mesyuarat selama sebulan. Ajak tu ada macam nak buat macam celah. Tapi keupayaan tu bakal belum sampai. Sebelum jadi ahli parlimen, jawatan tu adalah pengurus tabung untuk petani. Gaji 3,000. Lepas tu kena letak jawatan sebab petani ni pilihan. Jadi terputuslah setakat tu lah. Dan dia mikir balik dia sekecil dia nak banding macam lah. Malah ni dia sudah semua. Jadi tapi kamu ucapkan tahniah kepada beliau, kekuatan yang saya kira luar biasa. Malam ini sebenarnya bercadang untuk berkongsi sama beberapa ulasan tentang perkembangan politik semasa. Kamu nak mulakan dengan yang pertama, taklah bulan 4 ini genaplah 5 tahun penggantungan dan larangan terlibat aktif dalam politik yang dikenalkan oleh kerajaan ke atas Datuk Anwar Ibrahim. Taklah bulan 4 ini detik 12 malam itu sampai 12:01 15 bulan 4 Anwar bebas. Bebas maknanya kalau ada pilihan raya kecil, dia dah boleh ambil bahagian bertanding pilihan raya. Itulah yang kita fikirkan sekarang. Kita ada banyak sebab untuk mula mengajak rakyat memberi tumpuan kepada perkara ini. Sementara kita melihat perkembangan politik negara kita selepas pilihan raya yang menyaksikan UMNO Barisan Nasional sebenarnya menang dalam kalah. Dia menang dan membentuk kerajaan. Dia bilang penguasaan 2/3 majoriti. Dia kalah 5-1 negeri. Dan dia kerana tak biasa menempuh kekalahan. Ternyata mereka masih terkial-kial bagaimana nak menguruskan kekalahan itu. Akibatnya dalam parti sendiri, Perdana Menteri Abdullah Badawi yang juga Presiden UMNO dilihat sekarang oleh kebanyakan ahli UMNO dan pimpinan bahagian serta pimpinan negeri serta majlis tertinggi sekarang melihat Abdullah Badawi sebagai beban dalam parti. Beliau dilihat sebagai satu liability, satu beban. Menantunya dilihat sebagai satu beban. Akibatnya di Kedah dalam perjumpaan post-mortem yang dihadiri oleh Datuk Sri Najib Tan Sri Muhyiddin, Datuk Ali Rustam, Rafidah Aziz dan juga Ketua Puteri UMNO secara terbuka di satu kelab di Sungai Petani, pimpinan bahagian seluruh UMNO Kedah memaklumkan dalam laporan post-mortem menghendaki supaya Abdullah Badawi berhubung. Mesej itu disampaikan dengan mereka mengatakan bahawa mereka akan mencalonkan Najib sebagai Presiden UMNO pada pemilihan UMNO hujung tahun ini.
Di Johor pula, Mesyuarat Perhubungan UMNO Johor. Mesyuarat Perhubungan UMNO ini adalah peringkat pembuat keputusan yang paling penting dalam satu-satu negeri. Perhubungan UMNO Johor pula mencadangkan supaya Abdullah Badawi ambil cuti. Dan sepanjang beliau bercuti, Datuk Najib dicadangkan mengambil alih. Apabila cutinya sudah berakhir, bolehlah Abdullah Badawi kembali semula memegang jawatan. Itu dalam bahasa halusnya ialah berhentilah kamu. Yang kedua, mereka minta supaya Abdullah Badawi menyatakan dengan terang plan peralihan atau rancangan peralihan. Maknanya, bila kamu nak menyerahkan kuasa kepada Datuk Najib, bagi tahu bila kamu nak bawa. Di sana sini kita melihat surat terbuka kepada Abdullah Badawi. Parti-parti komponen pula berada dalam keadaan yang serba kalut. MCA yang dipimpin oleh Ong Kating sedang bergelut. Barangkali di sana Chua Soe Lek, Menteri Kesihatan, yang terpaksa turun dengan keadaan yang cukup aib gara-gara skandal videonya, sekarang kembali bernafsu untuk mencabar Presiden Ong Kating dalam pemilihan MCA tahun ini. Manakala gerakan pula Setiausaha Agung yang melepaskan jawatan mengambil tanggungjawab, Pulau Pinang terlepas daripada penguasaan gerakan. Dan hari ini terang-terang pemimpin gerakan mengatakan punca kami kalah antara lain ialah kerana pemimpin UMNO dan Barisan Nasional yang angkuh, yang sombong dan tak sensitif dengan kehendak rakyat. MIC Sami Belu mengemukakan plan pembaharuan untuk mendengar idea-idea baru bagi membaiki MIC. Pada masa yang sama, Sami Belu kata beliau belum bersedia melepaskan jawatan. Sabah dan Sarawak sekarang dengan terang parti-parti komponen Barisan Nasional mengatakan mereka tak puas hati formula pelantikan menteri dan timbalan menteri yang diumumkan oleh Abdullah Badawi. Mana mungkin Sabah campur Sarawak menyumbang 54 kursi parlimen, cuma 2 saja kepada DAP, satu di Sabah, satu di Sarawak. Di Sarawak, di Kuching, di Sabah, di Kota Kinabalu. 54 kursi parlimen lagi adalah milik Barisan Nasional. Dalam keadaan 54 kursi inilah yang membantu Barisan Nasional mengekalkan 2/3, mengekalkan pemerintahan walaupun hilang 2/3 dalam parlimen. Tetapi bila sampai masa pelantikan menteri, ternyata mereka tidak puas hati. Apa nak jadi kepada Barisan Nasional kerana tak boleh menguruskan kekalahan yang mereka alami. Dalam UMNO sedang bergolak, MCA sedang bergelut, MIC terkial-kial cuba menyambung kembali keyakinan orang India. Gerakan terang-terang menempelak pemimpin Barisan Nasional sebagai punca kekalahan mereka. Sabah Sarawak tak puas hati dengan pembahagian jawatan dalam kerajaan. Keadaan ini saya percaya tidak memungkinkan Abdullah Badawi menamatkan tempoh Perdana Menteri selama 5 tahun. Boleh jadi dia terpaksa lepaskan jawatan lebih awal daripada itu. Hadirin yang saya hormati sekalian, bagaimana pula dengan kita? Kita dapat pertahankan Kelantan, kita dapat ambil Kedah, kita dapat ambil Pulau Pinang, kita dapat kuasai Perak, dan kita menjadi kerajaan di Selangor. Kalau wilayah Persekutuan Kuala Lumpur itu mempunyai satu kerajaan negeri, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur itu pun milik kita. Maknanya rakyat dalam pilihan raya lepas bagi kepada kita negeri-negeri yang kaya. Selangor, tuan-tuan, zakat dia saja 250 juta. Zakat Kelantan 30 juta. Selangor 250 juta. Zakat saja.
Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid beritahu saya, saiz aktiviti ekonomi di negeri Selangor sehari, saiz aktiviti ekonomi kalau dinilai dalam bentuk duit, maknanya rakyat berbelanja di pasar, pergi membeli belah di gedung membeli belah, urusan bank, urusan insurans, sektor perkhidmatan, sektor pelabuhan, sektor penerbangan, sektor perkilangan, dijumlahkan dalam bentuk duit aktiviti ekonomi sehari di Selangor, nilainya ialah 350 juta satu hari. Hadirin dihormati sekalian, negeri itu sekarang jadi milik kita. Macam mana tak demam ke Toyo? Keadaan ini memaksa mereka untuk tengok saja bagaimana kita nak pacu dan nak jaga amanah rakyat ini. Ketika mereka sedang hiruk pikuk, kita sedang menyusun satu pakatan. Saudara Anwar Ibrahim, Tuan Guru Haji Hadi, Saudara Lim Kit Siang dan pimpinan lainnya duduk, kemudiannya mengatur satu perbincangan, akhirnya mengumumkan beberapa minggu lepas bahawa sesuai dengan mandat dan kepercayaan rakyat, kita sekarang mewujudkan satu pakatan, satu gabungan, satu muafakat, satu kerjasama, bahawa pakatan kita sekarang kita kenali sebagai Pakatan Rakyat. Singkatannya pakatan. Lawan kita Barisan Nasional, singkatannya Barisan. Kedepan nanti pilihan raya di Malaysia maknanya Pakatan lawan Barisan, Barisan lawan Pakatan. Saudara Lim Kit Siang ketika mempersetujui pakatan ini menyebut, sebelum 8 bulan 3 kita tak ada kena-mengena dengan PAS. Kita cuma berkawan dengan parti keadilan. Tapi selepas 8 bulan 3, bila kita menyaksikan keputusan pilihan raya di seluruh Malaysia, kata Lim Kit Siang, kami terpaksa tunduk dengan kehendak rakyat. Rakyat menghendaki, rakyat mahukan kami duduk bersama. Sekurang-kurangnya dia melapaskan dengan terluka. Sekarang masa kita memuluskan perkara. Hadirin dihormati sekalian, tanpa kerjasama ini mana mungkin kita membentuk kerajaan di negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Tahun 1969 tuan-tuan, beginilah rupa keputusan pilihan raya dalam negara kita. Di Selangor ada 40 kerusi Dewan Negeri. Perikatan menang 20 kerusi. Pembangkang menang 20 kerusi. Macam mana nak bentuk kerajaan? Tahun 69, 20 perikatan, 20 pembangkang. Tahun 69, Barisan Nasional dikenali sebagai perikatan. Kemudian barulah ditubuhkan Barisan Nasional zaman Tun Razak. 20 macam mana nak bentuk kerajaan? Pada hari Dewan bersidang, untuk mengundi bagi tujuan membentuk kerajaan, seorang wakil pembangkang, Dr. Tan Chee Kun, angkat tangan sokong perikatan bagi maksud menubuhkan kerajaan. Kalau tidak, kerajaan tak boleh tubuh. Selesai angkat tangan, Tan Chee Kun kembali berada di barisan pembangkang. Dan perikatan memerintah negeri Selangor. Walaupun kursinya 20-20. Di Perak lebih hebat. Jumlah kerusi yang dimenangi oleh pembangkang lebih banyak daripada perikatan. Tetapi kerana pembangkang tak ada persefahaman satu sama lain, kita tak boleh bentuk kerajaan di Perak pada tahun 69. Kita belajar daripada peristiwa itu. Hari ini, Perak, walaupun PAS menang 6 kerusi daripada 59 kerusi Dewan Negeri, 6 Menteri Besar Perak ialah PAS. Masuk akal tak? Dalam sistem demokrasi 6 kerusi daripada 59 boleh jadi Menteri Besar. Macam mana kasih? Boleh? Tak masuk akal. Tetapi bagaimana 6 ini boleh menjadi Menteri Besar? 6 disokong oleh 18 DAP, 6 disokong oleh 7 Parti Keadilan. Hari ini yang amat berhormat Engineer Nizar Jamaluddin
adalah Menteri Besar yang sah dilantik oleh Sultan Perak menggantikan Tajul Rosli. Bagaimana 6 boleh menjadi Menteri Besar? Kerana 6 disokong oleh 18 dan disokong oleh 7, menjadi 31, mengalahkan Barisan Nasional yang ada 28. Di Kedah, Ustaz Azizan Razak mewakili PAS menang 16 kursi. 16 kursi tak boleh jadi kerajaan, tetapi ada keadilan dan DAP menjadikan kita menguasai majoriti mudah di Kedah. Ustaz Azizan bergelar yang amat berhormat Menteri Besar Kedah menggantikan Mahathir Ali. Tan Sri Khalid Ibrahim, Setiausaha Agung Parti Keadilan, menang di Dewan Negeri Ijuk, Parlimen Kuala Kedah. Dia tak boleh jadi Menteri Besar kalau 17 kursi keadilan di Selangor. Tapi dengan sokongan DAP dan PAS, kita boleh membentuk kerajaan dengan majoriti di negeri Selangor. Itu maknanya pakatan. Rakyat mahukan kita berpakat atas nama sebuah kerajaan. Hari ini masa kita menterjemahkan balik janji kita, manifesto kita kepada rakyat. Manifesto kita ialah negara berkebajikan. Di Selangor, air percuma bernilai RM11.40. Kalau bil air sampai di rumah kita RM15, kita cuma bayar RM4. RM11 lagi itu kerajaan tolong bayar. Kalau air di rumah kita bilnya RM18, kita cuma bayar RM7. RM11 lagi kerajaan Pakatan Rakyat tolong bayar. Itu baru air. Banyak lagi sedang dirancang. Sedang kita rancang dengan bagus, tiba-tiba dia main isu ternak babi. Bergerak gempita. Ada seorang menteri dengan selamba sebut, inilah hadiah pertama kerajaan Pakatan Rakyat pada negeri Selangor. Apa dia fakta depan kita? Kawasan ternak babi di Selangor namanya Tanjung Sepat, kawasan daerah Sepat. Sudah berpuluh tahun babi diternak di kawasan itu. Sudah berpuluh tahun. Itulah kawasan ternakan babi. Kita nak bangun ke satu negeri, kita ada plan pembangunan negeri. Kita nak bangun satu-satu daerah, kita ada plan pembangunan daerah. Kita panggil rancangan struktur tempatan. Nak bangunkan daerah macam, kita ada plan pembangunan daerah macam. Apa maksud plan ini? Di sini kawasan perumahan, di sini padang dan tempat rekreasi, di sini tempat perkelahan, di sini tempat perniagaan, di sini tempat kilang-kilang. Kita tetapkan. Itu maknanya plan pembangunan tempatan. Begitu juga bila kita nak bangunkan negeri, kita kata Bandar Baru Tunjung, ini satu kawasan bandar baru. Kita katakan bahawa kawasan di sebelah Kemasin Semerak itu kawasan nelayan dan pelabuhan. Kita katakan di kawasan Tumpat itu kawasan ikan ternakan dalam sangkar. Kita katakan ini kawasan Jeli dan juga Gua Musang. Kita katakan ini kawasan ladang rakyat. Kita ada rancangan pembangunan. Begitu Selangor ada rancangan pembangunan. Shah Alam kawasan perbandaran dan perumahan dan ibu negeri. Gombak kawasan penempatan tradisi. Selayang kawasan semi perkilangan. Begitu Sepang kawasan bola babi. Dia dah agihkan begitu. Kawasan bola babi yang selama ini tidak terurus. Berapa saiz ekonomi daripada bola babi ini? 3 bilion ringgit setahun. 3,000 juta ringgit. Satu perniagaan yang cukup menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha. Bagi membekalkan bekalan keperluan daging itu yang menjadi makanan kepada satu kaum dalam negara kita. Kita orang Islam memang tak makan. Tetapi ada kawan kita dalam negara ini yang memang itu sebahagian daripada makanan dia. Mana kita nak dapat kalau kita tak kena? Kita kena import. Import maknanya nilai ekonomi. Kita kena keluar. Hari ini di Sepang, kawasan yang dikhususkan untuk bela babi. Penternak-penternak bela babi di situ. Isunya apa? Pencemaran. Isunya apa? Bau busuk. Isunya apa? Laut jadi kotor.
maknanya kena ada kawalan terhadap tenakan ini. Sebab itu, kerajaan yang ada sekarang di bawah Kerajaan Pakatan Rakyat, bila disemak balik minit mesyuarat Exco, Khair Toyo luluskan projek ini pada 30 Januari. Kita boleh tengok dalam TV, Tan Sri Khalid baca. Ini adalah lanjutan daripada keputusan yang diputuskan oleh Menteri Besar waktu itu, Datuk Seri Khair Toyo, dalam mesyuarat Exco-nya pada 30 Januari. Mana mungkin Tan Sri Khalid petik di awang-awang saja reka tarikh itu. Selamba saja Khair Toyo kata, tak, kita tak lulus pun, kita baru bincang saja. Orang dah kalah lah. Dia merepek dan tak ingatlah tarikh dia luluskan. Sebab itu, kita kata tempat yang memang telah digezet sebagai kawasan ternakan daging babi, kita nak benarkan pengusaha itu menternak secara moden. Sisa rawatan terhadap najis dan juga sisa buangan itu dirawat dulu. Dan kalau ternakan secara sistematik, sungai tidak kotor, air laut tidak tercemar, pencemaran bau tidak berlaku. Pada masa yang sama, memenuhi keperluan daging babi di kawasan-kawasan, bukan saja Selangor, tapi juga di kawasan negeri-negeri lain. Itu yang kita nak buat. Tiba-tiba berlaku macam gegap gempita, tak bersetuju dengan rancangan itu. Ini yang sedang berlaku. Kononnya bagi melemahkan dan melumpuhkan Kerajaan Pakatan Rakyat Islam. Kita baru perintah 3 minggu. Mereka dah jadi kerajaan 50 tahun. Ternakan babi di situ sudah berlangsung lebih 50 tahun. Tak jadi isu pun. Kita jadi kerajaan 3 minggu, tiba-tiba diserang begitu sekali. Isu ini saya tak anggap boleh menggegarkan Kerajaan Pakatan Rakyat. Dia lebih kepada mendedahkan. Demikian sebenarnya sikap dan tabiat Barisan Nasional. Tak boleh nak terima kekalahan. Dia terkejut, dia tak boleh nak fikir yang sedang kita rancang sekarang. Hadirin yang saya hormati sekalian, demikian keadaan rupa dan wajah politik negara kita kebelakangan ini. Tiba-tiba kita dapati tempoh pergantungan 14 bulan 4 ini akan disambut di perhimpunan besar-besaran di Padang Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru. Penceramah utamanya seorang saja, Anwar bin Ibrahim. Kita nak kira sampai pukul 12 malam tu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Anwar bebas. Itu dia. Kita bebas, nanti kita suruh mana kawasan 82 kawasan parlimen kita ini yang wakil rakyat seorang kena lepaskan jawatan. Seorang ada kena lepas jawatan. Dia ada teka, kau macam-macam. Orang tanya, Sebelum mana anak tadi? Dia tahu pun kita atur. Yang penting dia masuk parlimen. Kawasan yang kita pilih sudah tentu kawasan yang takkan memberi kesan kalaupun SPR melakukan manipulasi dan penipuan. Tak perlu. Kawasan yang kita pilih, biarpun umpan segala macam habuan diberikan oleh Barisan Nasional, itu tak boleh mengubah sokongan rakyat. Kawasan yang kita pilih nanti, biar kempen radio, TV, surat khabar menyerang Anwar sebagai calon, dengan harapan rakyat tolak dia, kita akan pilih satu kawasan propaganda dan serangan radio, TV, surat khabar takkan bagi kesan. Dah ada dalam conak kita. Dah ada tuan-tuan ya. Itu jangan risau, bisa diatur kali itu. Tak ada masalah yang ini. Dia ada conak. Kalau kita beritahu hanya akan bertanding Bandar Raza, SPR nanti punggah pengundi habis gitu. Toke judi nanti standby saja. Jaga ke mana. Ya, toke judi ni. Dia akan rombok duit dia kasih. Seluruh tentera, perisik yang intelijen dia, segala macam. Ya, akan berkampung di situ. Bagi pastikan pengundi di situ jangan. Kalau kita umum awal, lihat dulu. Di kalangan pimpinan utama, ini memang dalam makluman kita. Kita akan beritahu bila masa yang sesuai. Pokoknya kawasan kita umum, kita dah ambil kira kawasan yang paling strategik untuk bagi jalan kepada saudara Anwar masuk dalam parlimen. InsyaAllah.
Kita akan tengok dia nak duduk di mana. Susunan tempat duduk parlimen baru masuk ke khabar kemarin. Saya pun tengok. Saya duduk belakang Ketua Pembangkang, Ketua Wan Aziza. Blok I, Ketua Wan Aziza, saya sendiri. Belakang saya sendiri, Karpasi. Saya diapit oleh 2 orang. Wan Aziza depan, Karpasi belakang. Dah. Saya tak faham sikit, saya tanya Karpasi. Boleh kawan dia dalam tu. Duduklah sebelah kiri tempat speaker. Saya dah tahu mana Ibrahim Ali. Ibrahim Ali duduk blok G ke apa. Belakang sekali dia letak dia. Ibrahim Ali. Sesuai dia lompat atas meja tu. Okey, dah tengok. Tak rakau sekali. Saya tengok Gobala, mana Gobala? Saya tengok, tak duduk ya. Gobala, saya tanya dia lah. Betul Gobi, satu kali kamu bangun, saya bagi RM10. Apa saya kena buat? Saya kata, kamu nampak Datuk Najib bangun saja, kamu bangun. Yang di Pertua Dewan, Gobi, kamu cuma perlu sebut begini aja. Datuk Speaker, ini Parlimen Malaysia dan bukan Parlimen Mongolia. Cukup. Itu aja. Asal Najib masuk je kamu sebut. Asal Najib masuk je kamu sebut. Saya kata itu aja. Setiap kali kamu sebut RM10 untuk kamu. Okey. Dia setuju lah. Sebab dia setuju lah. Yang itu aja. Tak payah keluar modal lain je. Sebut yang itu aja. Menantu bangun aja. Kata, Gobi kau bangun. Kalau menantu apa saya cakap, parlimen ini parlimen yang mulia. Tak ada tempat untuk orang yang jual harta negara kepada pihak asing. Cukup kata begitu. Hari-hari kita sebut. Tuan bayang tengok macam mana itu. Siapa nak tahan dia? Dia dilihat satu beban dalam barisan nasional. Siapa nak tahan? Baik. Sekarang kita sedang lengkapkan segala macam peluru berpandu. Tengah lengkapkan. Saya sendiri ada 3-4 buah lah. Sedap lah tu. Kita tengok ayat ni. Bagi-bagi ni sekarang. Segala macam. Soal syarikat milik kerajaan, government link companies. Soal good governance. Soal rasuah. Soal sistem penyampaian. Soal masalah pertanian. Soal peningkatan harga beras. Habis kan turut baca orang. Pasal Menteri Pertaniannya orang Kelantan, orang Jeli. Dulu dia Menteri Pengajian Tinggi. Pilihan raya baru ni dia janji buat universiti di Jeli. Dia menang pilihan raya, dia kena jaga petani pula. Apa nak jadi universiti dia tak tahu. Habis orang Jeli kena begitu aja. Pakai dak lah. Masa dia jadi Menteri Pengajian Tinggi, dia kata kampus cawangan Universiti Kelantan, kampus sementara di Pekalan Cepor, kampus induknya di Tangor. Jeli, kita akan bawa kampus cawangan. Orang Jeli pun pangkal. Kita kalah. Susun kabinet baru. Tok Pau kena jaga petani. Jaga beras, jaga ikan, jaga tembakau. Apa jadi kepada universiti? Kita tak ada. Universiti Utara Malaysia dah lebih 10 tahun. Ada cawangan dia? Tak ada, bukan mudah nak bawa cawangan dia. Ini Kelantan, kampus induk di Tanguk pun tak buat lagi, tiba-tiba ada cawangan. Kan tak masuk akal tu. Ibu belum ada, anak dah ada. Tak pernah sabar. Mana datang anak tu? Dia semua kena tanya. Sekarang dia jaga pertanian. Kita nak tanya, kenapa harga beras naik? Beras hancur pun naik harga. Beras hancur sumber utama untuk buat mi. Mi kuning pun naik harga. Apa rancangan Menteri Pertanian? Nak kurangkan kos harga beras, kos keluarkan beras di negara kita. Saya baca dalam laporan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank terbaru, dia beritahu modal untuk menghasilkan 1 kilo padi kita kena semai dulu atau kita kena tabur, beli benih, lepas tu sembuh racun, lepas tu tabur baja, lepas tu jaga serangga perosak, upah membajak, upah menuai, sampailah dapat 1 kilo padi. Berapakah modal untuk mendapat 1 kilo padi di Malaysia?
Kalau di Thailand 52 sen 1 kilo padi untuk dihasilkan. Ambil 3 semua tu. Upah buruh, upah mesin, membajak, racun, benih, semua sekali dapat 1 kilo padi. Di Thailand 52 sen. Di Vietnam 48 sen. Di Filipina 71 sen. Di Indonesia 68 sen. Di Malaysia RM1.42. Punya teruk. Benih subsidi, bajak subsidi, cadaci, bajak subsidi, semua subsidi, tapi kos 1 kilo padi RM1.42. Siam murah, Kemboja murah, Vietnam murah, Filipina murah, Indonesia murah, Malaysia mahal. Apa? Saya nak tanya Menteri Pertanian, ahli parlimen. Dia jawab. Dia nak fikir ke? Ada macam angka itu tidak betul, angka itu merupakan fitnah. Saya nanti angkat buku laporan Bank Pembangunan Asia. Nak saya siapa? Nak saya jadi ke? Nak saya laporan bank? Nak jawab dia. Berat dia tu. Berat. Maknanya harga padi pun tak boleh jawab, universiti pun tak boleh jawab. Habis duduk jadi. Itu terus pohon dia jawab. Tuan-tuan, maknanya saya merasakan sidang kali ini sidang yang lebih hidup. Dia tak boleh bulldoze saja mana-mana enakmen ataupun undang-undang yang dia nak buat. Kita akan pastikan setiap perkataan itu dia harus terangkan dan dia harus bertanggungjawab. Kita akan tanya kepada dia, apakah kerajaan sedar perbuatan memberikan sebidang tanah seluas 17 ekar kepada anggota Suruhanjaya Pilihan Raya adalah satu yang sangat salah. Tuan-tuan tahu? Ada anggota Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia yang jadi pengadil Suruhanjaya Pilihan Raya, dia jaga pengadil. Tiba-tiba Kerajaan Barisan Nasional bagi tanah kepada dia 17 ekar. Kita tahu tanah itu di mana, kita tahu siapa gerangan namanya, siapa pemimpin UMNO yang bagi, parlimen tempat kita letakkan. Tuan-tuan, bayang tengok berat tu, berat. Patutlah dia punya SPR di sini. Ayo, gimana? Ayo, kamu kata sini. Dia kata, ini saya nak buat, ini selingan. BFQ, Bangladesh, Finland, Queensland. BFQ 5347. Tolong alih ya, kereta dia itu menyekat perjalanan. Dan kereta yang terhalang itu ada hal mustahak yang perlu dia beda ke tempat dia sekarang. Saya ulang, BFQ 5347. Mohon kerjasama. Terima kasih. Saudara yang saya hormati sekalian, itu antara contoh yang saya boleh sebut. Dan kalau kita berucap dalam parlimen, begini juga kita berucap. Untuk bagi contoh tadi, ucapan dalam parlimen baik, di tengah padang baik, dalam masjid baik. 5 perkara yang terurusan tadi. Pertama, pujian kepada Allah. Yang kedua, selawat ke atas Nabi. Ingat aku sebut tadi 5 perkara tadi. Ya, baca ayat Quran, pesanan bertakwa dan doa kepada setiap manusia. Itu disebut tadi, doa kepada orang Islam. 5 perkara itu tersebut. Begitu bila kita cakap dalam parlimen, siapa, bila, di mana, bagaimana, dan semua itu kita bertanggungjawab atas ketepatan maklumat. Itu bukan petik sembarangan kemudian nak bawa dalam parlimen. Kita akan tengok dan teliti. Hari ini bila kita dah menang 82 kursi, maklumat itu datang luar biasa. Rumah saya ada postman datang atas, dia ajak pos baju, ahli parlimen macam tahniah atas kejayaan saudara. Bersama ini saya lampirkan satu dokumen yang menceritakan tentang penyelewengan Kerajaan Barisan Nasional bla 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 bla. Wah, lumayan saya kata. Kalau macam ini, ya, tahu semua lagi, ada lagi. Wah, baca satu semak balik ya. Ternyata rakyat sekarang
untuk berkongsi maklumat. Sebab itu saya yakin bila kita selesaikan kawasan di mana saudara Anwar akan bertanding, dia akan berada secara fizikal dalam parlimen. Dia berada dalam parlimen. Kita nak berdepan dengan 140 Barisan Nasional. Dia nak berdepan di situ. Pada masa yang sama, 82 ini kita akan pastikan betul-betul menunjukkan prestasi yang baik, supaya di kalangan penyokong kerajaan bila dia tengok prestasi kita 82 orang ni baik, penyokong kerajaan ini, ahli parlimen penyokong kerajaan, bila dia tengok oleh kita, biar timbul dalam hati dia, kalau macam inilah gaya mereka, kalau beginilah hujah mereka, kalau beginilah cara mereka mainkan peranan sebagai ahli parlimen, biar penyokong kerajaan terfikir lebih baik aku masuk ikut mereka sekarang, kalau tidak lepas aku. Dia terfikir begitu. Dia terfikir begitu. Sekarang pun belum Anwar jadi ahli parlimen lagi, belum lagi. Tapi berpusu-pusu nak jumpa, nak bincang, nak runding. Berpusu-pusu. Tuan, saya boleh tengok SMS yang saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh aturkan pertemuan dengan saudara Anwar Ibrahim sesegera mungkin. Ahli parlimen ni Anwar dia. Semua nak beli insurans. Ni kes nak beli insurans semua ni. Tak semena-mena nak beli insurans. Okey. Terus sekarang minat yang luar biasa. Dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kita ada senarai lengkap mereka. Kau kita tengok balik, bincang, runding, bincang, runding. Mana tahu satu ketika kalau kita perlukan sokongan mereka boleh bersama dengan kita. Dan selama undang-undang negara kita menyebut, yang di Pertuan Agong boleh melantik seorang yang pada kepercayaan baginda boleh mendapat sokongan majoriti ahli-ahli dewan. Waktu itu katalah Anwar Ibrahim dah pun ada dalam dewan. Seorang yang pada pandangan baginda boleh mendapat sokongan majoriti. Sokongan majoriti boleh datang 82 di pihak kita, 30 di pihak sana. Boleh jadi. Bukan satu benda mustahil. Kita masih punya banyak masa. Dan berdasar kepada minat luar biasa yang mereka tunjuk kepada kita, itu satu daripada kemungkinan. Saudara yang saya hormati sekalian, pada masa yang sama, kita juga melihat satu lagi kaedah. Isu pokoknya ialah kerajaan di bawah pimpinan Abdullah Badawi semakin hari semakin hilang kepercayaan. Bukan saja di kalangan rakyat, tetapi juga di kalangan penyokong UMNO dan Barisan Nasional. Hilang kepercayaan ini bukan benda kecil. Sebab itu Malaysia mesti dipimpin oleh seorang yang lebih tangkas, idea yang lebih segar, diterima oleh semua khalayak di kalangan rakyat. Abdullah Badawi sedang menghadapi masalah ini. Bila ditanya kenapa kalah teruk, dia kata sebab ahli UMNO sabotaj. Kenapa kalah teruk? Ahli UMNO sabotaj. Ahli UMNO kadah keting sama sendiri. Ini berlaku di Kedah, ini berlaku di Perak, katanya. Saudara yang saya hormati sekalian, cuma semalam di Johor, apabila dipaksa oleh UMNO Johor, mengakulah wahai Perdana Menteri, kamu punca kekalahan ini. Barulah Abdullah Badawi mengatakan, saya sebagian sebab daripada kekalahan ini. Baru dia mengaku. Maknanya dia terpaksa bergelut dengan masalah kepercayaan terhadap kepimpinan dia. Pada masa yang sama, kita mahu rakyat melihat kita ada pilihan yang lebih baik untuk membawa Malaysia kepada satu harapan baru. Hari ini Anwar ada bersama dengan kita. Keadilan memenangi 31 kursi parlimen. Di AP 28, PAS 23. Keadilan 31. Dalam keadilan ada Melayu, ada Cina, ada India. Kawan saya Dr. Lee Boon Chye, doktor pakar bedah di Hospital Pakar Ipoh.
Dia bertanding di Parlimen Gopeng. Dia kalahkan anak Lim Yong Sik, yaitu Lim Hee Leong, seorang jutawan muda, umur 20 tahun dah jadi jutawan. Dia bertanding di Gopeng, dia kalah dengan calon keadilan Dr. Lee Boon Chye. Tien Chua, tuan-tuan tahu, 14 bulan 4 tahun 99, ketika hukuman ke atas Anwar diumumkan oleh mahkamah, kita berhimpun ramai-ramai di Kuala Lumpur, manusia yang duduk bersila di tengah jalan depan drag MRU. Itulah Tien Chua. Hari ini menang di Parlimen Batu. Saya beritahu Tien, nak lalak lagi lah. Ayo mesti kita lalak ayo lah. Baik, tak apa. Dia sekarang sudah jadi ahli parlimen. Si Barasa adalah seorang peguam hak asasi. Beliau naik presiden keadilan. Beliau menang. Kita boleh kata bahawa pemimpin-pemimpin Cina menang di kawasan campuran Cina. Tetapi Dr. Siti Maria adalah anggota Muslimat PAS. Dia orang Kedah macam saya. Satu kampung dengan saya. Dia bertanding di Kota Raja. Di Kota Raja 47% Melayu, 53% India dan Cina. Dr. Maria menang dengan majoriti 21 Hindu. Apa maknanya politik baru ini? Melayu, Cina dan India tidak lagi melihat politik takut menakutkan ini sebagai satu daripada politik yang mereka nak ikut. Tak ada lagi. India menganggap menyokong calon PAS bukanlah memudaratkan. Orang Cina menganggap menyokong calon PAS di kawasan bandar bukanlah satu yang mengakibatkan porak-poranda. Ini penting sebab sudah roboh tembok politik perkauman yang UMNO Barisan Nasional suburkan selama ini. Roboh sudah tembok ini. Tak ada ketakutan lagi. Baru ini melihat seorang Tionghoa tampalkan bendera bulan adalah satu perkara biasa. Motorkar yang dipandu oleh Ramasamy dan Anandan dengan lambang bulan adalah satu perkara biasa. Sekarang ini, dulu UMNO Barisan Nasional bagi tahu, wahai orang Melayu, jangan sokong PAS dan jangan sokong DAP. Itu dia cuma takutkan dulu. Dia bagi tahu orang Cina jangan sokong PAS. Dia bagi tahu orang Melayu jangan sokong DAP. Ini politik perkauman. Hari ini roboh sudah. Tak ada lagi tembok itu. Sokongan yang kita dapat, kita tak begitu terasa di Kelantan. Sebab Kelantan majoritinya Melayu. Kawasan saya, Parlimen Macam, cuma estate Kuala Hau, estate Taiko Plantation. Ada 70 undi India. 70 semua di dalam. 70 semua kau ada tinggal satu baru. Kok nak tinggal benih? Tak ada. Tak ada. Kita berkempen, dia sambut kita dalam kuil dia. Tok Sami dia nanti baca dulu. Tok Sami dia nama Syam. Jernih muka dia. Sami baca rumbang gambar saya pada gambar Tok Padri pada. Rumbang dibaca dulu. Kempen, kalau tu dia kenal ini calon keadilan, ini calon PAS-nya, dan sokong. Tengok saluran tu, undi dia 100%, 70, semua dia satu. Tok Padri 70, saya punya 70. Bagi elok. Tak ada satu pun jatuh dalam kotak Barisan Nasional. How do you explain this? Bagaimana anda menjelaskan keadaan ini? Ini politik iklan. Saluran yang paling lumayan, saya bisik dengan Datuk TMD tadi, saluran 1. Di Macang ada 36 saluran 1. Saluran warga emas, saluran Kipala. 36 saluran 1. Tahun 2004 ada 40 saluran 1. Pilihan Raya 2004 kita dapat 20, UMNO dapat 20. Saluran 1 jumlahnya 40 saluran. Bila? Tahun 2004. Berapa? Kita 20, dia 20. Tahun 2008, pilihan raya baru ni, ada 36 saluran 1. Kita 24, dia 12. Saluran Kipala. Saya beritahu dengan Datuk TMD, barangkali corak ini bukan hanya berlaku di Macang. Datuk TMD sahkan di kawasan dia juga, saluran 1 kita menang besar. Saluran 1. Apa kita buat pada orang saluran 1?
kita daftarkan mereka dalam program kifalah. Hari ini apa kita buat pada program kifalah? Kita ekspor kifalah ini sebagai satu produk. Kita ekspor ke mana? Ke Pulau Pinang. Kita ekspor ke mana? Ke Perak. Kita ekspor ke mana? Ke Selangor dan ke Kedah. Ladang rakyat satu produk. Kita ekspor ke Perak. Kita akan ekspor ke negeri-negeri lain yang kita jadi kerajaan. Pengalaman kita di Kelantan, ladang rakyat adalah cerita kejayaan. Kifalah adalah cerita kejayaan. Kita barangkali terpaksa membelanjakan sekitar 8 juta ringgit untuk kifalah, tetapi dinikmati oleh 100,000 orang warga emas dan 100,000 keluarga juga. Kesannya itu memaksa kita berbelanja 8 juta ringgit, tetapi kita lapang atas dasar kebajikan. 8 juta ringgit kepada 100,000 warga emas dan keluarganya berbaloi. Islam memang negara kebajikan. Kaedah yang kita guna macam cikgu sebut, ada duit kena belanja, ada duit kena jimat, tapi jangan sampai gerukut. Ada duit kena belanja, jangan sampai boros. Tuan-tuan, ini kaedah tertua yang diulangi. Sebab itu kita jalankan dengan baik kaedah ini. Cina dapat, India dapat, Siam dapat, orang asli dapat, orang Melayu ramai dapat. Kaedah ini kita nak buat di negeri lain. Di negeri Selangor, Menteri Besar Selangor minta saya terangkan bagaimana jalankan program kifalah. Di Pulau Pinang, Lim Guan Eng pun minat nak buat program kifalah. Kifalah juga dulu. Ada masalah? Saya jumpa dia di Parlimen baru. What is kifalah? Dan saya what is kifalah? Apa kifalah? Saya kata kifalah adalah satu skim insurans untuk warga emas. Boleh buat di Pulau Pinang? Saya kata kecil tapak tangan biru kita tarakan. Apa itu? Biru apa? Bukan maksudnya itu pepatah Melayu. Kalau yang Muhammad nak, lagilah suka kita tolong. Okay. Untuk Melayu saya tak. Melayu, Cina, India. Kenapa macam tu? Sebab bila kita buat ini, dasar negeri itu Islam. Islam ini menjamin keadilan. Keadilan untuk siapa? Untuk semua umat manusia. Bukan saja untuk Melayu, tapi Cina, India. Macam itu. Kalau Pulau Pinang banyak Cina dan India dan Melayu, saya tak ada masalah. Buat. Boleh pakai kifalah? Silakan. Kita tak ada masalah. Kifalah kita. Kifalah maksudnya apa? Kifalah maknanya tolong menolong, bantu membantu. Minat dia nak tahu itu luar biasa. Sekarang masa kita menerangkan, tuan-tuan ini pahalanya kami menyokong kerajaan Kelantan ini, kemudian melahirkan idea macam itu, program kebajikan. Orang lain pula ikut, selama orang lain dapat manfaat daripada program kita buat. Hasil daripada tangan tuan-tuan sokong kerajaan yang kemudian buat program ini, dicontohi oleh negeri lain, pahalanya itu berantai. Kesan dia itu baru satu. Itu banyak lagi. Ada orang tua dalam bakul itu program kebajikan banyak lagi. Saya yakin Ceklah walaupun tadi secara mengenal diri dia paling tak ada idea dalam soal pembangunan pertanian. Saya kebetulan bidang pertanian Ceklah. Saya boleh bagi khidmat nasihat ke semua. 1 sen pun saya tak ada. Tak ada masalah Ceklah. Saya dah tahu pasal kecil pertanian Ceklah. Bagi kesempatan bab pertanian banyak hal. Tadi Tuk Guru Ziarah jabat lama saya untuk kenal dalam satu majlis kita buat, Tuk Guru datang dan saya bersama Tuk Guru hampir setengah jam berbincangkan banyak perkara tentang bagaimana hala 7 tahun untuk kenal nak dikembangkan. Dalam sibuk-sibuk dia tu dia boleh tengok hari cuti dia datang untuk pejabat Tuk kenal. Tuan-tuan nak cari di usaha hari ni cuti tuan-tuan. Cuti. Dia boleh datang dengan dia pelekat yang Melayu tadi, tak ada rumah tu. Yang tu dia habis ramah sekian, saya wakili setakat ni, saya pun nak balik. Macam tu dulu ya. Saya pun tunjuk dia. Dan janji dengan dia tadi, saya cakap dulu, dia cakap akhir. Dia letih ya. Sambil makan tadi, dia tukar. Jadi saya boleh nak cakap dulu, tak cakap akhir. Cakap akhir lepas tu dulu ni tak mudah. Nak pastikan tuan-tuan kekal dengar ni tak mudah tuan. Syarat lepas dia. Maklumlah. Tapi tak apa, saya faham.
Dia lepas ada satu tempat untuk tadi ziarah keluarga Allahyarham Datuk Hashim Safin pula, tak balik rumah lagi, terus ke sini, saya tak tahu itu. Selepas ni pula, saya pun tempat 12 tengah malam, bertolak terus ke Kuala Lumpur pula. KMB akan bertolak ke Perak, Cetlah akan bertolak ke Perak. Seluruh jentera ahli-ahli yang berhormat pas program di Perak. Seluruh wakil rakyat keadilan di Shah Alam. Ni pasal nak hadapi sidang parlimen, kena kursus dulu juga. Mudah kita kena kursus. Kursus parti keadilan akan dikendali oleh ahli parlimen tempat, Datuk Muhammad Jaafar. Sebab dah 3 penggal dari ahli parlimen. Undi makin meningkat, bukan makin kurang. Maknanya luar biasa. So dia akan kursus pada dia. Seorang lagi ahli Dewan Negeri daripada DAP, Teng Chan Kim, akan bagi kursus pada ahli yang berhormat keadilan. Tonton tengok kerjasama yang macam ini. Di pihak Barisan Nasional, gerakan salahkan UMNO, UMNO salahkan MCA, MCA kata kat MIC, MIC salahkan UMNO, duduk gaduh. Di sebelah kita berkumpul ahli parlimen keadilan, PAS turun kursuskan kita, DAP turun kursuskan kita. Tuan-tuan nampak bentuk kerjasama ini menjanjikan keadaan yang jauh lebih baik. Satu yang saya nak sebut di sini, saudara, satu yang saya nak sebut di sini, yaitu sokongan dalam bentuk mendaftar jadi ahli ini luar biasa. Saya sendiri pun tak langka macam tu. Bila saya menang di Macang, kekuatan keadilan itu ada, ya, ada. Maknanya kalau kata ada tak ada, kuat tak, bolehlah buat kerja. 3 minggu lepas pilihan raya, kaki tangan saya di pejabat bagi tahu permohonan daripada ahli UMNO nak tutup kedai. Tutup kedai banyak. Saya kata cetak orang bagi pada mereka. Asal mereka ahli UMNO nak masuk menyertai kita, silakan bagi mereka. Petang tadi staf saya bagi tahu sudah 31 cawangan. 31 dalam masa 3 minggu. Saya kata ini luar biasa. Kalau 31 ini luar biasa sungguh. Akhirnya saya hubungi saudara Ibrahim, 25 hari bulan 4 hari Jumaat ni, Jumaat lagi sekali dia akan turun ke Macang untuk terima penyerahan borang dan penumpukan 31 cawangan keadilan menggantikan cawangan UMNO yang tutup kedai. Masya Allah, saya tengok luar biasa. Termasuk India di estate Kuala Hau yang itu pun dah masuk juga, turun 1 cawangan estate Kuala Hau. Tengah kita rancang ni ada juga anggota cawangan khas yang kerja lebih masuk. Jumpa perempuan ni duduk, jangan masuk, jangan masuk. Saya nak bagi dengan anggota cawangan khas, tak usah buat kerja pula. Buat kerja kamu sudah, kerja politik silahkan lagi. Dalam sistem demokrasi pilihan raya, rakyat bebas untuk pilih parti mana dia nak masuk. Kerja cawangan khas bukan duduk rakyat. Itu saya nak bagi tahu dulu. Cawangan khas di sini saya ingat baik. Ini berlaku lepas saya. Tak usahlah buat kerja dia. Banyak kerja lain dia boleh buat. Ya, dia kena cari, dia kena usaha turunkan kadar jenayah. Dia kena buat dia. Macam berlaku di Jenin. Semalam saya ceramah di Jenin, kampung Bukit Jenin. Sebelum sampai ke situ, saya kena lalu dulu kampung Cegah Berdeh. Dia orang tunjuk pada saya, daripada jalan besar nak masuk rumah adik yang jadi mangsa tu 3 km masuk dalam. Kebun banyak, rumah jalan-jalan. Tiap hari tu dia yang tunggu. Hari tu tu dia tertidur. Cucu balik sendiri dan jadi mangsa. Ya. Ini kes yang sepatutnya jadi perhatian semua. Di tengah-tengah kita dikejutkan anak-anak yang hilang tak dijumpai hanya kerana main di padang permainan, taman permainan atau turun di pasar malam. Sekarang di tempat kita berlaku pula adik sekolah balik daripada tuition, sekolah petang, tak selamat untuk sampai ke rumah dia. Ini benda besar sebenarnya. Ini yang sepatutnya dipikir sama. Bukannya buat kerja di masa untuk duduk dengan masuk parti kita. Itu hujah saya.
Saya lalu semalam di tempat itu, memang keadaan itu, kita yang lelaki pun nak masuk sehari pun tengok, ngeri. Apalagi seorang budak perempuan. Ini isu jenayah yang kelihatannya pemerintah tak ada jawapan. Tak jumpa jawapan, tak ada. 2-3 hari lepas, rompakan nekat di lapangan terbang antarabangsa. 3 juta ringgit gone. Begitu saja. Ada CCTV, litar ada, tapi tak pasang. Masa kejadian itu tak pasang. Rompakan pasang balik. Hebat. CCTV belanja juta-juta, tapi tak boleh kisah. Siapa padam pada masa rompakan? Siapa pasang balik lepas rompakan? Di lapangan terbang ini, pintu keluar masuk imej negara. Kalau di situ mudah kena rompak, macam mana lagi? Di kawasan pedalaman macam Cegah Bedek pun tak selamat. Di lapangan terbang serba hebat pun ada jenayah. Apa jaminan lagi buat rakyat? Ini isu besar sebenarnya yang perlu ditangani oleh kita juga, oleh rakyat, dan tentu saja oleh pasukan keselamatan. Ini isu besar sebenarnya. Sekarang menteri yang jaga polis ialah Datuk Syed Hamid Albar. Kebetulan menteri yang saya pernah berkhidmat dulu, bos saya dulu. Syed Hamid Albar ni bos saya dulu. Masa dia jadi menteri undang-undang, saya jadi siswa politik dia. Hari ini saya duduk di parlimen, dia duduk jadi menteri lagi. Dulu saya setiausaha dia, sekarang saya ahli parlimen pembangkang, dia dalam kerajaan. Saya boleh teringat negeri saya di masa jadi menteri undang-undang. Saya teringat tahun 93 sampai 4. Masa itu isu paling panas ialah isu skandal seks Tan Sri Rahim dengan budak bawah umur. Saya masih ingat Haji Mak Sabu jadi ahli parlimen Abang Kriat. Dia tanya soalan, pembangkang tanya soalan pada menteri undang-undang. Banyak tanya soalan. Apakah langkah kerajaan yang sedang diambil bagi mengambil tindakan ke atas Tan Sri Rahim Tamici yang didakwa ada ni? Apakah hasil siasatan itu sedang disiapkan? Apakah keputusannya? Bolehkah kerajaan terangkan? Itu soalan dalam parlimen. Ditanya oleh ahli-ahli parlimen pembangkang tahun 94. Saya jadi setiausaha pada menteri. Soalan itu sampai pada meja kita. Saya ingat lagi menteri Allah pada saya, Sebelum tolong panggil pegawai penyiasat polis tu. Pegawai penyiasat tu seorang anggota polis berbangsa Cina. Tolong panggil daripada Jabatan Pegawai Negara, kita panggil. Tolong panggil pada Bukit Aman, kita panggil. Mesyuarat dengan menteri. Menteri pun jawab. Pegawai, saya nak maklumkan ada soalan parlimen berkenaan dengan kes skandal seks bawah umur melibatkan Tan Sri Rahim Tamici. Saya nak kena jawab dalam parlimen. Sekarang saya nak tanya soalan kepada tuan-tuan yang buat siasatan kes ini. Menteri waktu itu tanya dengan pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat, ya. Ada kamu siasat juga itu? Ada. Ada budak itu buat pengakuan bahawa dia ada hubungan dengan Tan Sri Rahim. Pegawai penyiasat diam. Kamu kena jawab. Saya menteri pembangkang tanya saya nak kena jawab dalam parlimen ni. Saya tanya balik dengan kamu, pegawai penyiasat. Tanya Syed Hamid pada pegawai penyiasat tu, ada tak masa kamu soal siasat gadis itu buat pengakuan dia memang ada hubungan dengan Tan Sri Rahim? Akhirnya pegawai itu kata, Datuk, ya, budak itu mengaku. Maknanya ada hubungan. Ya, baik. Cuba balik semua. Jabatan Pegawai Negara, Bukit Aman itu semua balik. Menteri tanya saya, so macam mana saya? Datuk punya jawab. Datuk Menteri, pembangkang tanya, Datuk punya jawab seperti mana pegawai itu? Jawabnya apa? Soalan tanya, adakah Tan Sri Rahim betul-betul mengadakan hubungan dengan gadis bawah umur? Datuk kena jawab bahawa pegawai penyiasat telah memaklumkan kepada pihak saya bahawa gadis itu benar-benar membuat pengakuan bahawa dia ada hubungan dengan Tan Sri Rahim. Itu jawapannya. Tak boleh kita macam tu, tak boleh. Bukan kita kerajaan ni. Datuk kena jawab. Saya tengok macam mana dia nak kilah hal. Sampai masa jawab, dia pun duduk di kursi menteri. Speaker kata, soalan berikutnya, Kubang Krian.
Mas Abu. Mas Abu pun bawa. Datuk Speaker, saya mohon jawapan untuk soalan 15. Menteri Syahani pun bawa. Datuk Speaker, kerajaan terus menjalankan siasatan dan tidak akan teragak-agak mengambil tindakan walau siapa pun yang terlibat di dalam kes ini. Habis jawapan dia begitu. Padahal dalam mesyuarat dengan gawai itu dah mengesahkan gadis itu ada kuat pengakuan. Tapi bila soalan dalam dewan jawabnya mesti macam tu, bagaimana? Saya tahu dah trik saya ambil kali ni. Kalau saya tanya soalan dia berkaitan tu, dia tak boleh kelentong saya lah kali ni. Jadi contohnya Datuk masih ingat dulu? Berat juga tu. Contoh ada. Tak boleh tanya macam mana Datuk masih ingat saya film? Saya masih ingat Datuk. Datuk ingat Ayul? Saya stesen politik Datuk dulu. Datuk ingat dulu kita sama-sama, saya bersama-sama bantu Datuk siapkan soalan parlimen untuk Datuk jawab. Dia mesti kata ingat ke? So macam mana dia jawab? Kalau dia kata kerajaan akan terus menyiasat dan tidak akan teragak-agak, saya kata tidak. Saya tahu jawapan sebenarnya dulu. Itu kelebihan sikit lah. Kelebihan itu sebab kita pernah berkhidmat dalam kerajaan, kita tahu buah trik dia. Kita tahu sikit. Jadi alhamdulillah, hadirin sahabat sekalian, saya nak ringkaskan sebelum saya mendarat. Pertama, 14 hari bulan 4, Anwar Ibrahim bebas dan kita sedang meneliti satu kawasan untuk dia bertanding dalam pilihan raya. Tuan-tuan kena tunggu saja pengumuman. Jika sekiranya kita membuat keputusan bahawa dia tidak akan bertanding kawasan pilihan raya, kita ada satu lagi jalan bagi membolehkan dia juga menjadi Perdana Menteri. Ada lagi jalan. Jalan apa? Jalan dia jadi senator. Tuan-tuan terfikirlah, senator boleh jadi Perdana Menteri? Terfikirlah? Tak terfikir lah. Seorang senator boleh menjadi seorang Perdana Menteri. Hujah. Di England ada seorang senator namanya Alexander Douglas Hume. Dia seorang ahli Dewan Negara, senator. Di England, Dewan Negara dipanggil House of Lords. Raja England melantik dia menjadi Perdana Menteri walaupun dia bukan menjadi anggota Dewan Rakyat, tetapi dia seorang senator. Pernah berlaku. Hujah kita ialah undang-undang negara kita ialah undang-undang British yang pernah berlaku di England, yang pernah dijalankan di England, boleh dijalankan di negara. Maknanya kalau pendekatan itu kita ambil, Anwar tak payah masuk dalam kecil. Padan dengan kita suruh lantik dia senator. Selesai masalah, tak payah buang duit, tak payah buang masa. Senator, dia duduk dalam Dewan Negara, dia boleh dilantik oleh Ketua Agung menjadi seorang Perdana Menteri. Asal dia mendapat sokongan anggota Dewan Rakyat. Dua kali tuan ya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih memberikan makna dalam perjuangan kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.